kelihatan kabur hari ini. Kelihatan pun menjadi terhad pula. Nampaknya hari ini telah penjerebu. Tahukah anda apakah itu jerebu? Secara ringkasnya, jerebu ialah keadaan di mana udara dipenuhi zarah-zarah halus seperti asap, debu dan bahan pencemar yang lain. Ini menyebabkan keadaan di udara kelihatan kelam dan penglihatan pun menjadi terhad. Apakah puncanya? Mari kita tengok. Antara punca jerebu ialah pembakaran terbuka, asap dari kenderaan, letusan gunung Merapi dari negara jiran dan asap dari kilang dan industri. Apakah pesan negatif kepada dunia? Ini kesannya. Kesan-kesan bagi jerebu ialah memberikan masalah kesihatan, mencemarkan udara dan air, menjejaskan tumbuhan dan hidupan liar, aktiviti luar terpaksa dihentikan. Jerebu meninggalkan kesan yang teruk pada dunia. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan fenomena jerebu ini? Mari kami terangkan. Langkah-langkah untuk mencegah jerebu ialah: yang pertama, tingkatkan kesedaran awam tentang jerebu. Yang kedua, menggunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan pelepasan asap api fosil. Yang ketiga, kurangkan pembakaran terbuka. Dan keempat, menanam pokok bagi meningkatkan dan menapis kualiti udara. Seterusnya, daripada langkah-langkah tersebut, kita juga dapat melakukan beberapa tanggungjawab bersama sebagai masyarakat, seperti menyedarkan masyarakat dengan pendidikan alam sekitar, memantau bacaan indeks pencemaran udara, melaporkan aktiviti pembakaran terbuka kepada pihak berkuasa dan menanam pokok supaya dapat menjadi penyerap semula jadi bahan pencemar. Assalamualaikum dan hai semua. Sherry kat sini. Hari ini kita nak cakap pasal jerebu. Fenomena yang buat semua orang rimas dan tak selesa. Bayangkan, pagi-pagi buka langsir, KLCC pun hilang dalam kabus kelabu kekuningan. Bau asap terbakar menusuk hidung. Jerebu ni bukan kabus romantik, tapi udara penuh habuk halus dan bahan pencemar yang terapung, buat bandar kita macam berselimut kotor. Bila teruk, jarak penglihatan jadi pendek, langit kusam, matahari pun malap, rasa lemas, tekak perit, mata pedih, semua aktiviti luar terpaksa dibatalkan. Anak-anak duduk rumah, orang dewasa pun terkurung. Suasana jadi sunyi, mood pun kelabu. Setiap hari kita risau tengok bacaan EPU. Kalau dah merah, makin cuak. Jerebu ni buat kita rasa tak berdaya. Hidup dalam udara tak sihat. Inilah realiti bila jerebu melanda, bukan sekadar ganggu pemandangan, tapi juga emosi dan kesihatan. Jom kita tengok punca sebenar jerebu ni. Jerebu tak muncul sendiri. Ada puncanya. Paling utama, pembakaran hutan besar-besaran untuk pertanian. Asap dari kebakaran ni dihembus angin sampai ke negara kita. Kilang-kilang dan industri pun lepaskan asap penuh bahan kimia ke udara. Bila cuaca kering, semua asap ni terperangkap, makin pekat. Jangan lupa, asap kenderaan, kereta, motor, lori, setiap hari tambah pencemaran. Pembakaran sampah secara terbuka pun menyumbang. Semua ni bergabung, jadilah jerebu yang kita hadap sekarang. Setiap tindakan, besar atau kecil, ada kesan pada udara yang kita sedut. Jerebu ni amaran jelas, kita kena jaga alam sekitar. Sekarang, jom tengok kesan jerebu pada kita dan alam. Jerebu paling terasa pada manusia, kesihatan jadi taruhan. Zarah halus masuk paru-paru, sebabkan batuk, selesema, asma makin teruk. Klinik penuh, mata pedih, kulit gatal, memang tak selesa. Bila IPU tinggi, sekolah tutup, aktiviti luar batal, ekonomi pun perlahan. Hidup jadi terbatas, semua orang terkesan. Tumbuhan pun menderita, jerebu halang cahaya matahari, fotosintesis terganggu, pokok jadi lemah. Kalau berlarutan, tanaman rosak, pokok boleh mati. Haiwan liar kehilangan habitat, udara tercemar, makanan susah nak cari. Mereka pun alami masalah pernafasan macam manusia. Jerebu bukan masalah kecil, ia bencana untuk semua makhluk. Jadi apa kita boleh buat? Ada cara untuk lawan jerebu, kita bincang seterusnya. Jangan putus asa. Masalah jerebu memang besar, tapi kita boleh bertindak. Kempen kesedaran penting, guna media untuk ingatkan bahaya jerebu dan puncanya. Guna teknologi, drone, satelit untuk kesan kebakaran awal, padam sebelum merebak. Undang-undang mesti tegas, hukum pembakaran terbuka tanpa kompromi. Kita pun kena main peranan, jangan bakar sampah, amalkan kitar semula, guna pengangkutan awam. Sokong syarikat mesra alam,
kuasa pengguna boleh ubah industri. Jerebu bukan nasib, tapi akibat pilihan manusia. Kalau semua bekerjasama, langit biru dan udara bersih boleh jadi milik kita semula. Mulakan dari rumah, dari komuniti, kita boleh buat perubahan. Demi masa depan anak cucu, jom jadi hero alam sekitar. Terima kasih atas kesudian menonton video kami. Salam sayang dari kami, Sekolah Menengah Kebangsaan Pengusahaan Batu Pahat, Johor.